Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma Saya tumpukan kepada seramai 417,000 makluman ahli yang berhormat. Yang pertama sekali, berapa jumlah pinjaman setakat hari ini? 77.5 bilion telah pun dikeluarkan untuk membantu lebih dari 4.26 juta pelajar. Dan bagi mengambil kira kedudukan fiskal serta komitmen kewangan, tentu sekali kita ambil langkah-langkah yang berbeza. Kita tidak boleh kerana kita tiada kemampuan fiskal, kita tidak melaksanakan apa-apa langsung. Sebab itu kita mulakan dahulu dengan pendidikan percuma untuk golongan yang amat memerlukan 10,000 orang dan 3,000 orang. Tambahan lagi 90 juta ringgit untuk pelajar-pelajar yang cemerlang. Begitu juga dengan 417,158 peminjam. Ini kita kategorikan dalam kategori culas. Namun, tidak juga mereka ini seluruhannya akan menerima impak. Sebaliknya hanya kurang daripada 0.7% sahaja setakat ini yang sedang disenaraikan.